Apakah faktor lain yang mempengaruhi kesuburan anda? Yang pertama, kita dah katakan usia wanita tersebut. Yang kedua adalah berat badan anda. Yang ketiga adalah pola pemakanan anda. Anda perlu meningkatkan sayuran dan buah-buahan kerana ini penting untuk memberi antioksidan kepada sel-sel telur anda. Apakah kepentingan antioksidan ini? Ia dapat membaiki sel telur anda, menambahkan kuantiti telur dan juga menambahkan kualiti telur. Maka ini akan meningkatkan peluang anda untuk mendapat embrio yang sihat dan juga kehamilan yang sihat. Pola pemakanan juga perlu melibatkan protein yang tinggi. Kurangkan karbohidrat dan jikalau boleh, hentikan makanan yang tinggi gula dan juga tinggi lemak. Pemakanan sihat ini perlu diteruskan sehingga anda ke hujung kehamilan. Ini penting untuk memastikan kehamilan anda berjalan dengan lancar dan dapat bersalin dengan normal. Jumpalah kami, pakar kesuburan di Sophia Fertility Petaling Jaya.